Kita berada ni Warung Cik Siti Setiabangsa. Ada ni kios Murtabak Kulili, Murtabak Raja. Tengok ni sama beratur ni. Ni token dia ni. Bro asak kita. Ya kok. Kena hari ni. Terima kasih, alhamdulillah. Ramai hari ni. Sambutan sangat memberangsangkan sini. Memberangsangkan ni. Tumpah rezeki Warung Cik Siti lah. Ni apa dia ni? Daging ke ayam ke sendawe ke? Ada belakang. Ni ayam. Mana? Ni ayam, ni daging. Kalau ada A tu aja. D tu daging. Nampak. Tu D. Apa? Kalau tak nampak tu kena reject mata dah. Aku mari tayang berangin habis barang terbang. Terima kasih ya. Okey, datang lagi. Kita makan ayam lagi ni tapi ya, tak buah dia makan gun dia. Orang kata gapo? Makan ni tak ke puas. Dia mau kata ada orang tanya kita. Demeh, ada orang tanya kita. Dia kata dia mau makan tiap hari nasi kabur tak buah ke? Dia kata, alah, tu pun dengan bini kita lah. Aku mari buat interview saya gitu. Boleh bini tengok. Boleh gitu beg lah. Ya kok. Tu Nozo Fazli. Minta maaf dah. Minta maaf nak makan ni. Thank you very much. Apa tu ni? Ni akak ni tak try ni. Tak try dah. Try makan. Ni mai try. Try bagi dia akak ni try. Ni apa dia dah ni? Ni ayam. Tengok tu tebal tu sebab dia ialah murtabak raja. Zaman tu raja yang makan murtabak ni. Sebab dia besar, dia 2 lapis. Kalau murtabak biasa selapis. Lepas tu dia pakai bawang Holland. Sebab tu dia putih, dia bukan pink. Sorry lah aku tak presentable lah. You datang ni mari kita mari. You datang mendadak lah. Kita tengok token dia kuat kerja dak. Gurau ya sak. Okay, no problem. Tengok tu. Thank you very much. Tengok tebal tu tengok tu. Ni berapa inci yang panggil ni? 1.5. Tebal. Ya. Lepas tu besar dia 6x6. 6x6. 6 inci kali 6 inci. Jual berapa ya? 16 ya. Kalau siapa nak tu boleh mari ke Warung Cik Siti ada. Warung Cik Siti ada lah. Ada banyak frozen lah, frozen. Boleh masuk boleh kan? Boleh reheat boleh. Ni ada cara ni. Ada guideline. Ada cara ni, boleh bor dari microwave tak? Betul. Ni ada cara dia dah. Microwave boleh, air fryer boleh. Ni apa dia ni? Ni production date. Belakang ni ada expiry date. Tu.